Bagi meneruskan sesi telaah pada pagi ini, majlis dengan penuh penghargaan menyerahkan sesi kepada Profesor Madya Dr. Zakaria Bindasan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS. Beliau merupakan seorang tokoh akademik berwawasan, terkenal dengan gaya penyampaian santai namun syarat dengan inspirasi. Dengan pengalaman luas dalam bidang komunikasi korporat, pengurusan sumber manusia serta penglibatan aktif dalam komuniti dan dunia akademik, kehadiran beliau pasti akan menyemarakkan lagi sesi perbincangan kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Profesor Madya Dr. Zakaria Bindasan untuk memulakan sesi telaah. Dipersilakan, Prof. Boleh dengar? Boleh ya? Di belakang boleh dengar? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Maju Jaya, salam UMS Bertekad Cemerlang. Jadi hari ini dengan takdir Allah SWT, saya telah menerima jemputan pihak Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah untuk hadir sebagai kemudi kepada program telaah yang membawa satu nama besar, bukan sahaja di peringkat negeri Sabah, malah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Figura itu tidak lain dan tidak bukan Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur. Beri tepukan. Sebelum saya menyebut yang berbahagia Datuk, saya ingin membacakan sedikit biodata beliau ya. Dia punya biodata ni lebih kurang biodata saya juga. Bergurau. Ya. Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur ya, merupakan anak jati kampung Rampayan Menggatal. Beliau tidak perlu diperkenalkan kerana namanya telah tersohor sama ada di media massa, media online, malah surat kabar ya. Saya diminta membacakan biodata beliau secara terperinci, tapi saya rasa lebih baik yang berbahagia Datuk sendiri menceritakan siapakah dirinya sebenar menerusi sesi pertukaran informasi antara saya dengan beliau. Maka dengan itu saya mempersilakan yang berbahagia Prof. Datuk untuk ke hadapan. Jadi Datuk, mungkin kita mulakan sesi telaah pagi ini dalam satu ruang lingkup yang menyorot kembali tentang tahun 1961 dan 5 tahun selepas itu, dan mungkin juga zaman di mana pada masa itu tidak ada Menara Ilmu Universiti Malaysia Sabah. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan audiens bagaimanakah senario keadaan tempat ini pada masa itu, sebab berdasarkan buku yang saya baca ya, saya baca 3 kali buku Datuk. Kali pertama saya baca memang sangat menusuk kalbu, sebab sejarah Datuk ni bukan orang senang ya. Saya mau bagi tahu yang itu saya. Datuk ni adalah orang susah. Dan bila saya membaca buku Datuk kali pertama ni, air mata bergenang. Dan bila saya membaca kali kedua dan kali ketiga, air mata itu masih bergenang. Sebab Datuk punya kehidupan ni, survival dia ni, berlaku juga pada hari ini sebenarnya dari segi kiasannya ya. Dan saya dapati daripada buku Datuk ni, Datuk telah kehilangan tempat bergantung seawal usia di zaman sekolah. Tapi itu bukan menjadi punca untuk beliau tidak berjaya. Ya, beliau telah berusaha dan akhirnya menjadi seorang yang ternama pada hari ini. Jadi Datuk, kita mulakan Datuk visualize kembali tentang keadaan tempat ini sekitar tahun 60-an dan 70-an. Sila Datuk. Terima kasih sahabat saya, Profesor Dr. Zakaria. Ya, saya sebenarnya saya tulis dalam buku ini ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada penulis buku ini. Saya cuma bercerita dan orang para rakan-rakan di universiti ini yang mengolah
bahasa penulisan dalam buku ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amrullah Maraining, Dr. Eko Prayinto Joko, Dr. Dayang Junaida Awang Jambul, Dr. Muhammad Ikram Muhammad Rizwan dan Muhammad Ajni Hezri Muhammad Yusuf. Mereka inilah yang daripada FSSK yang telah mengolah penulisan buku ini. Saya cuma bagi input yang telah saya lalui, iaitu Memoir Anak Desa. Dalam buku ini di mana saya menceritakan tentang bagaimana kehidupan saya waktu kecil lah. Lahir di Kampung Rempayan pada tahun 1961, ya, dan saya bersekolah di NVS atau Sekolah Sukarela Rakyat, SSR dia panggil. Sekolah SSR Rempayan ini, Sekolah Sukarela Rakyat ini dibina oleh orang kampung, bukan kerajaannya. Orang kampung yang membina sekolah ini pada tahun 1964, ya, dan sekolah ini dibina dengan menggunakan atap rumbia di dinding nipa, lantai tanah merah lah. Ya, di sanalah sekolah saya pada tahun 1965 di SK Rempayan, ya. Pada waktu itu di Rempayan belum ada electricity, pipe pun belum ada lagi. Tahun 1964 saya baru 4 tahun. Saya sudah tahun 1. Dia panggil darjah 1 dulu. Pasal waktu itu guru besar sekolah itu arwah Cikgu Nur. Ini anaknya ada di sini yang pakai tudung pink ini. Jadi anaknya sekolah cikgu di SK Rempayan sekarang. Jadi waktu itu guru besar itu arwah Cikgu Nur. Arwah Cikgu Nur ni kira my cousin lah. Jadi walaupun saya 4 tahun, dia sekolahkan juga saya. Saya masih kecil lagi tahun 1965. Saya tahun 1. Jadi pagi-pagi kami pergi sekolah. Kalau hujan memang meja pun dibuat dengan papan yang biasa, yang belum diketam itu, ya. Jadi kadang lantai tak begitu rata, bukan simen pun, dia goyang-goyang lah. Kalau hujan air akan menitis. Pagi-pagi kami datang awal, pasal waktu malam sekolah itu tempat kambing untuk berteduh. Jadi apabila kami pagi datang, kami sapu. Dan kadang-kadang ialah najis tai kambing, tahulah kan, merata tempat. Jadi hari-hari macam itulah, hari-hari kami buat. Jadi saya pergi sekolah jalan kaki. Itulah sekolah yang saya telah lalui sehingga pada tahun 1970 saya menduduki peperiksaan darjah 6, ya. Peperiksaan darjah 6 dan tahun 70, jadi tahun 71 saya ditawarkan sekolah menengah di Maktab Sabah. Pada tahun itu sebelum saya tinggal di asrama, pasal Maktab Sabah waktu itu dia berasrama penuh, pelajar-pelajar seluruh Sabah akan berada di Maktab Sabah. Dan saya asrama tak dapat, jadi saya ulang alik. Daripada Kampung Rempayan, ulang alik dari seawal pukul 5. Waktu itu saya baru berumur 12 tahun. Umur 12 tahun, seawal pukul 5, belum ada matahari lagi. Saya dah turun daripada rumah, jalan kaki ke Jalan Tuaran Lama, which is about 3 kilometer. 3 kilometer jalan kaki, masih gelap lagi. Waktu itu belum ada jalan raya, ikut batas ini, apa orang panggil kalau ini yang bendang ini kan, sawah padi, ikut perjalanan atas batas. Sepanjang itu memang pakai jalan kaki, kalau pakai kasut memang rosak lah, kotor dan sebagainya. Jadi saya angkat kasut sampai di jalan besar
Jalan Tuaran Lama baru pakai kasut di sana. Kasut putih kan. Ya, jadi balik pada saya lahir di Rempayan, ayah saya nelayan sebenarnya. Dia tangkap ikan di sekitar pesisir pantai. Pesisir pantai bukan yang dalam, pesisir pantai yang sisir pantai yang bukan dalam lah, memukat dan sebagainya. Ayah saya. Jadi satu hari dia ceritakan oleh abang saya setelah ayah saya meninggal, abang saya tua yang pernah mengikuti ayah saya pergi ke laut. Satu hari ayah saya telah karam, karam. Ada saya tulis dalam buku ini juga, dia karam, pergi petang karam, lepas tu udah whole day sampai besok pagi bergayut di atas perahu lah, bergayut di atas perahu sampai besoknya matahari naik, baru diorang balikan perahu tersebut, perahu kecil, dan buka baju. Dia cakap, abang saya ceritalah, dia orang buka baju, koyakkan baju, tampal mana-mana yang jadi dia orang balik dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan tangan di kawasan-kawasan sisir di belakang Pulau Sepanggar ni kan, pakai tangan balik ke Kampung Rempayan sampai petang, baru sampai petang Sungai Rempayan ini dulu sebenarnya dalam. Kalau kapal besar tu boleh masuk. Sekarang tak boleh pasal sudah cetek. Jadi selepas itu arwah abang saya cerita apabila sampai di rumah, ayah saya tengok pukat-pukat yang bergantungan di berenda rumah itu, dia ambil, dia tetak-tetak, dia tak akan lagi pergi. Sudah macam orang bilang jerak lah. Dia sudah ni. Lepas tu ayah saya memilih untuk tanam getah. Sambil tanam getah, tanam juga padi dan belajar untuk jual ikan di pasar. Jadi apabila itu selepas 10 tahun lah dia jual ikan di pasar, kerja tingkatan 1, saya kadang tolong ayah saya jual ikan di pasar Mengatal. Jadi itulah kehidupan kami di Rempayan. Rumah tiang pokok nibung, rumah pokok tiang nibung, dan atap yang kalau di dapur tu atap rumbia lah, tapi yang living room tu ada zinc waktu itu. Tapi rumah tiang kayu kan, macam mana juga kan, pasal ayah saya jual ikan banyak, lebih-lebihan ikan yang tak dapat dijual bawa balik. Jadi itu sebab kami banyak kucing, ada 2-30 ekor kucing di rumah pasal banyak ikan, lebih-lebihan ikan yang tak dapat dijual. Jadi saya bayangkan kalau untuk semua pendengar, kalau saya baring di lantai, kalau 30 ekor kucing itu berlari, pasal berlari di rumah, saya rasa macam ini rumah kami. Disebabkan oleh jumlah kucing yang berlari di rumah itu kan. Kadang kalau ayah saya sampai, dia akan sambut kucing itu, akan berlari sambut ayah saya pasal dia akan bawa ikan kan. Jadi saya baring di lantai, saya rasa rumah kami goyang macam itu. Begitulah keadaan rumah kampung lah, rumah kampung. Dan itulah kehidupan kami waktu itu. Tak ada pipe, kena berjalan kaki dalam 6-7 kilometer angkat air di Rempayan ini Dan elektrisiti hanya sampai waktu itu di Rempayan pada tahun 1976. 1976 saya sudah tingkatan 4. Jadi sebelum elektrisiti sampai di Rempayan, saya belajar menggunakan, kalau tidak yang pakai pom itu, ataupun pelita. Sebelum saya tinggal asrama lah. Cuma selepas kerja tingkatan 3 saya dapat asrama di Maktab Sabah. Saya tinggal di asrama lah. Jadi keadaan macam itulah. Sedikit tentang my latar belakang juga. Waktu saya tingkatan 3, arwah mak saya meninggal. Jadi waktu itu saya sedih juga lah. Waktu itu tingkatan 3, saya waktu itu ambil LC waktu, Lower Certificate Education, LC atau SRP waktu itulah.
Tapi pikiran terganggu lah. Dan waktu saya tingkatan 5, saya ambil MCE, Malaysian Certificate of Education, bahasa Inggeris. Dan hari pertama saya duduk peperiksaan, ayah saya meninggal. Hari pertama paper MCE saya. Jadi memang saya the whole month itu peperiksaan saya tak fokus lah pasal ayah saya meninggal. Dan memang orang susah. Lepas tu saya Alhamdulillah lulus juga, masuk di Lower 6 di Maktab Sabah. Manangkan Lower 6 di Maktab Sabah jauh daripada Rempayan. Kalau saya balik, dia kena ada tambang. Kan waktu itu tambang. Waktu itu saya, mak bapak pun tak ada. My brother semua belajar. My eldest brother dia di ITM Shah Alam, the other one di UKM. Jadi yang the other one sudah kahwin. Jadi kami tinggal adik-beradik 3 orang. My kakak saya, adik saya perempuan dan saya. Jadi saya rasa saya kena pindah pergi SMK Menggatal. Pasal SMK Menggatal dekat dengan Rempayan, saya boleh jalan kaki. Jadi tak perlu saya tambang pergi Sabah College ke pergi Menggatal kan, pasal tak ada duit. Pasal kalau saya even waktu ayah saya meninggal, saya memang tak ada duit. Jadi apabila di SMK Menggatal, saya tingkatan 6 rendah, 6 atas, orang pergi kalau rehat pukul 10.30 kan rehat. Orang rehat, kawan-kawan saya pergi kantin, saya pergi tandas, minum air pipe di tandas. Pasal duit tak ada. Jadi itulah kesusahan itu. Kesusahan saya itu, I'm not telling, ini ada dalam pencerita buku saya, itu pengalaman saya. So saya live with it. Saya ujung-ujung minggu saya balik jalan kaki. Saya tangkap ikan untuk my 2 sister. Untuk 1 minggu punya makanan. Pasal saya kalau menjala ikan ni, I am very good. Menjala ikan ke apa, ini Dr. Rosna ini tahu ni. Dr. Rosna, dia tahu kehidupan saya, ya. Jadi saya menjala ikan, icebox ada tinggi macam ini. So lepas saya jala ikan, sembelih ayam kampung yang saya pelihara 2-3 ekor, semua sembelih, cabut bulat semua. For my sister and my 2 sisters tinggal untuk makan 1 minggu. The next week saya akan datang lagi. I want to make sure my sister, my kakak dan adik perempuan saya ada makanan di icebox. Dan saya jalan balik pergi SMK Menggatal. Begitulah keadaan kesusahan kehidupannya. Okey, terima kasih Datuk. Secara ringkasnya Datuk menggambarkan keadaan muka bumi di kawasan Sepanggar ini. Secara langsungnya Datuk menggambarkan bahawa Datuk adalah mungkin antara orang terawal di UMS ini yang telah menelusuri setiap liku-liku UMS ini. Ini berdasarkan kepada kongsian yang Datuk kongsikan tadi. Dalam buku Memoir Anak Desa, Datuk dimulakan dengan satu kisah sejarah. Ada pepatah menyebut kalau asal nama yang baik 1000 tahun dikenang orang. Dari sejarah kita bermula dan dari sejarah kita melakar nama. Membaca buku Datuk ni, kita dapati bahawa Datuk ni sebenarnya dari jurai keturunan ataupun salah silah. Kalau Brunei disebut tarsilah. Yang mana Datuk ini mewarisi satu kepimpinan pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi tidak mustahil lah hari ini Datuk berdiri sebagai seorang nahoda di Universiti Malaysia Sabah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit dari pangkat Datuk Awang Matasan dan juga dari pangkat Pangeran Hajah Amia atau Mbok Tuan. Sebab 2 jalur ini, jalur sebelah Datuk lelaki lah kan, dan di sebelah nenek ni, Datuk adalah dari keturunan mereka yang berjuang suatu ketika dahulu. Jadi silakan Datuk. Iya, ayah saya Haji Mansur bin Awang Matasan. Datuk saya Awang Matasan. Awang Matasan ini asal daripada Brunei. Ya, Awang Matasan ini dia ni berniaga menggunakan kapal layar dulu tahun 19,000. Ya,
Awang Matasan ini ada isteri di Brunei, ada 8 orang anak. Tapi Awang Matasan ini dia selalu belayar. Jadi apabila dia belayar dengan sepupunya, Awang Samad. Awang Samad, sepupu Awang Matasan, Awang Samad dia menetap di Papar. Dan Awang Matasan ni dia landing dekat Mengatal, kahwin dengan Haja Amina, Amia ataupun yang Amia. Haja Amia ini asal daripada Mengkabung, ya. Dan Haja Amia ni punya bapa pi hilang. Jadi saya selidiki juga, ada berupanya mungkin juga pi itu pinggiran hilang daripada Brunei jugalah. Haja Amia punya father, my grandmother pi hilang daripada Mengkabung. Pi hilang ini mungkin saya tak tahu berapa isteri je, dah kahwin orang dusun. Lahirlah bapa saya. Jadi bapa saya ni apa nama? Pinggiran Awang Matasan ni kahwin dengan Awang Haja Aminah, lahirlah bapa saya. Haja Amia ini punya bapa pinggiran hilang, berkahwin dengan orang dusun, jadi lahir Awang Haja Amia, dan Haja Amia kahwin dengan Awang Matasan, lahir bapa saya lah. Jadi maknanya bapa saya ini ada darah Brunei, ada darah Bajau juga, dan dusun. Ya, itu saya punya ni. Itu sebab saya adik-beradik ayah ada 8 orang di Brunei. Adik-beradik ayah saya 8 orang di Brunei. Jadi saya daripada umur 10 tahun pernah dibawa ke Brunei tahun 1970. Arwah ayah saya bagi tahu, you pergi Brunei, ada you punya pakcik di sana, ada 8 orang. Jadi kamu punya sepupu sekali pun banyak di Brunei. Itu sebab saya punya hubungan dengan keluarga di Brunei masih kuat. Ya. Dan manakala ibu saya pula, ibu saya Masih bin Fatimah binti Masih. Masih ni pun asal daripada Western, tapi menetap di Petagas. Itu yang keluarga saya di Petagas itu Masih. Masih ni dengan dengan OKK Sani sepupu sekali. OKK Sani yang di arwah dulu ini orang lama dulu. Ini Prof. Jaleha mesti tahu ni. Jadi Masih ni kahwin dengan orang dusun juga, orang dusun Lotut, lahirlah ibu saya, Fatimah. Jadi maknanya ada juga darah Brunei di sana, Bajau dan juga dusun. Saya sebenarnya I'm not pure Brunei kan, not pure dusun, not pure Bajau. Saya banyak. Jadi lahirlah Fatimah. Jadi ayah saya kahwin dengan Fatimah. Ada 8 orang, ada adik-beradik 8 orang saya tadi. Saya anak yang ke-7. Yang ini, saya pakai baju ujung sekali, yang baju coklat. Kami ada 7 orang. Ini sebab mungkin juga jadi VC ni. Dia tunggu saya yang VC yang ke-7. Pasal anak saya anak yang ke-7. Jadi itu kebetulan lah mungkin ya. Yang kakak saya perempuan nombor 2 tu sudah meninggal, yang pakai baju hijau. Yang kami 2 orang, yang kakak dengan adik saya 2 orang tu lah, yang kami satu rumah selepas kehilangan kedua ibu bapa. Dan ya, saya kahwin dengan isteri saya. Isteri saya ada 13 orang adik-beradik, berasal daripada Beaufort, dari kampung Bingkul, Beaufort. Jadi isteri saya juga daripada 13 tu, dia pun anak yang ke-7. Jadi saya anak yang ke-7, isteri saya pun anak ke-7, saya BC yang ke-7. Jadi saya cakap beritahu, ini 7 ni saya cakap very sentimental to me. Mungkin itulah. Saya kahwin di Bingkul, Beaufort. Jadi itulah keluarga besar saya di Kampung Rempayan. Dan keluarga ini sebenarnya daripada Papar, arwah Awang Matasan punya sepupu sekali. Itu sebab ramai keluarga saya di Papar.
Pasal sepupu sekali Awang Matasan ialah Awang Samad. Yang sekarang ni ada Cikgu Abdul Rahman Awang Samad, itu kira my pakcik, my uncle yang ada di Papar sekali itu, dan juga di kampung Sungai Pada, Sungai Buang Sayang, di sana ada keluarga Datuk Nuraini Haji Saleh, Datuk Haji Saleh. Jadi isteri Datuk Haji Saleh itu ada Dayang Arma, arwah Dayang Arma, dia tu kira my cousin juga. Jadi itu sebab macam anak-anak buah, anak-anak arwah Dayang Haja Arma, Haja Latifah, Nurani, semua itu anak buah saya lah. Walaupun diorang tua, jadi saya muda, kalau saya salam dengan diorang, cium tangan saya, orang heran kenapa orang tua cium, pasal saya punya petuan sama pangkat pakcik diorang. Jadi itulah keluarga saya besar sebenarnya, daripada Papar sampai ke Tuaran itu, these are all my family lah. Ya. Alhamdulillah, itu dari segi keluarga lah. Ya. Ya, kebetulan Datuk, saya punya hobi ini minat menyelidik tentang sejarah, dan saya suka menyelidik tentang sejarah bagaimana Kesultanan Brunei mempengaruhi pertumbuhan masyarakat di Sabah suatu ketika dulu. Bila membaca buku Datuk tu, saya baca yang Datuk Awang Matasan ni merupakan keturunan yang kelima, yang mana keturunan yang pertama itu ialah Nakhoda Kasim. Nakhoda Kasim ni adalah anak kepada Raja Siak. Dia panjang cerita dia ni, yang mana Datuk saya rasa boleh buat next book lagi ni. Dan di mana Nakhoda Kasim ni yang popular ialah abangnya Nakhoda Kamis. Okey, itu sebelah Datuk Prof. Datuk Kasim. Sebelah ibunya pula ialah, ini berdasarkan perkongsian saya dengan beberapa orang rakan-rakan penyelidik lah, Haja Amiah ataupun Mbok Tuan, Pangeran Ilang. Di Mengkabung ni, dia ada satu legenda ya. Adalah satu legenda tentang Raja Tua. Mungkin pernah mendengar tentang kisah Raja Tua, dan salah satu anak kepada Raja Tua ini ialah Pangeran Ilang. Seperti mana yang Datuk maksudkan tadi, bahawa mungkin ini adalah anak daripada perkahwinan dengan Dusun Lotut, dan sebab kalau dulu-dulu pemimpin dia ramai isteri lah. Sebab kenapa mereka ramai isteri? Mereka selalu mengembara. Seperti mana berlaku kepada keluarga Datuk Awang Matasan. Saya terpanggil untuk Datuk berkongsi sedikit peristiwa bagaimana Datuk jatuh dari kerbau. Kemudian Datuk kongsikan juga bagaimana Datuk boleh jatuh, tergelincir, masuk dalam perigi. Silakan Datuk. Tahulah banyak kisah lama kan, yang saya nukilkan dalam memoir buku saya ini sebagai tatapan generasi lama. Pasal semasa kami menanam padi, sawah padi yang dimiliki oleh arwah ayah, kurang lebih 3 kilometer daripada rumah, yang dipanggil di Batu 10 Jalan Lama, Jalan Tuaran Lama, di Keliangau, Kampung Keliangau, mungkin ada di antara kamu. Di sanalah sawah padi yang arwah ayah dapat beli tanah waktu itu untuk kami tanam padi lah. Jadi jauh 3 kilometer itu daripada ni. Jadi apabila waktu menuai padi, kami kena pakai kerbau untuk mengangkat padi tersebut. Ya. Jadi kehidupan saya dengan kerbau ni daripada kecil sebenarnya. Saya ni dengan kerbau ni macam sahabat. Kerbau ni sebagai saya punya penghibur lara. Pasal kerbau ni juga tempat kami untuk guna membajak sawah. Pasal dulu belum ada mesin ya, belum terpakai mesin pada akhir tahun 60-an, awal 70-an. Semua pakai kerbau, semua manual. Itu sebab kalau membajak sawah saya tahu. Daripada zero sampai saya mengetam padi saya tahu. Pada tanam padi ini saya memang daripada kecil kami diajar ya. Jadi apabila peristiwa saya jatuh daripada kerbau tu, waktu itu saya tingkatan 2 kalau tak silap saya. Saya naik kerbau pukul 8 malam waktu bulan mengambang ya.
masih terang lah, masa bulan terang. Jadi apabila kami ada empat orang, empat kerbau lah. Semua abang saya, Haji Masri, Haji Ismail, Haji Yusuf dan saya, empat orang naik kerbau. Jadi waktu itu saya di depan. Tak macam mana kerbau abang saya di belakang, dia tanduk kerbau saya di depan, melompat, jadi saya tersungkur dari depan, ya, daripada kerbau itu, jadi tangan saya patah. Waktu dia patah tu saya tak rasa apa-apa, tapi saya macam dia patah macam gini lah. Jadi abang saya dengar daripada di belakang, dia dengar something broken lah, macam crack. Ya, saya pegang, tangan saya ada macam ini. Memang lama-lama saya rasa sakit. Jadi malam itu jugalah saya diantar ke Queen ya, antar Queen malam itu juga, menggunakan motorcycle ya, motorcycle waktu itu. Jadi itulah cerita kerbau itu. Dan ini waktu tahun 1976 itu saya tingkatan 4 waktu ini, 76 ini balik daripada menoi padi ya dengan anak-anak buah saya ni. Saya tak pakai baju, minta maaf lah, ini senset sikit, patutnya kena senset ni. Jadi yang jatuh dari perigi ini pasal kami dulu tak ada pipe. Kami ambil air perigi di belakang bukit. Dia panggil di Kampung Rempayan ini sebelah bukit. Jadi semua orang kampung semua ambil air di sana. Jadi kami pun, saya waktu itu kecil. Jadi perigi itu kan dia 6 kaki dalam. Jadi saya tergelincir pasal saya budak-budak kecil kan suka main. Tergelincir masuk dalam perigi. Nasib air perigi itu tak dalam, dia cetek. Jadi saya boleh berdiri, masih ada air tu di sini lagi lah. Nasib waktu itulah, kalau biasanya air tinggi memang saya tak ada lah, innalillahi lah. Jadi saya masih hidup. Jadi kakak saya paksa panggil orang kampung untuk masuk di dalam pergi untuk selamatkan saya lah. Alhamdulillah, ini pengalaman yang saya masih ingat, yang masih kakak saya masih ingat, yang diceritakan lah. Tahulah budak-budak kan, ambil air di perigi pasal waktu kesusahan, tak ada pipe dan sebagainya. Ini kehidupan yang biasa pada orang susah lah. Walaupun Rempayan waktu itu dalam konteks Kinabalu, tapi itulah keadaannya. Memang serba daif, ya. Dalam buku Datuk ni diceritakan juga bahawa Datuk ni punya peran hati. Dia ni cepat menghafal dan dia mewarisi ilmu dari pakciknya sendiri, Haji Nur, gurunya, guru mengaji. Dan satu juga diceritakan dalam buku tersebut bagaimana Datuk ni kuat belajar sampai tengah malam. Kalau dulu-dulu ni tidak ada elektrik, zaman tiada elektrik, dia ada 2 pilihan. Satu bulan mengambang dan satu lagi pelita minyak tanah. Jadi bila bulan mengambang ni kita kaitkan dengan Pontianak lah kan. Tapi sebenarnya kalau pakai pelita tanah tu lagi nampak Pontianak atau kita panggil kokok. Peristiwa Datuk bangun pagi Datuk. Sebenarnya itulah, daripada kecil lagi saya memang diajar oleh arwah ayah saya untuk membaca. Kalau kami tak baca mukadam, kami kena rotan malam-malam. Jadi saya memang dari kecil lagi, bukan saya nak puji diri saya lah, inilah kesan latihan ibu bapa ini. Saya tetap hari Jumaat, kalau saya di Maktab Sabah itu, saya akan angkut buku daripada library. Sampai 10 buku saya pinjam daripada perpustakaan Maktab Sabah itu, kalau hari Jumaat. Pasal saya tahu Sabtu Ahad, ini masa untuk saya membaca buku. Jadi saya akan pinjam sampai 10 buku. Novel, apa-apa buku. Saya suka baca waktu saya di Maktab Sabah itu. Angkat buku, jadi Sabtu Ahad, saya akan habiskan buku itu. Baca. Ini cara hidup saya dulu disebabkan oleh itulah, mungkin arwah bapa saya very strict. Dia saya baca walaupun memang dalam keadaan kami susah, tapi dia suruh kami suka membaca. Jadi dia jadi satu
sebahagian daripada kehidupan saya lah baca buku. Ya, bukan saya nak puji saya sendiri, tapi itulah upbringing saya. Waktu kecil saya ingat saya ni memang angkut buku setiap hari Jumaat, bawa balik hari Isnin baru kembalikan di perpustakaan. Ya, ya, Belanja sekolah Datuk dulu di sekolah rendah 10 sen. Datuk Ya. sekolah menengah 50 sen. Datuk mempunyai 2 saat yang menyedihkan dalam hidup dia ya. Kedua-dua peristiwa itu berlaku apabila Datuk berada di sekolah Maktab Sabah tahun 75 dan 77. Apabila kedua 71 Okey. sampai 77. 75 dan 77 itu Datuk kehilangan bonda dan ayanda beliau. Dan bila saya baca buku tu kan, memang semasa Datuk kehilangan ibu tu, memang kesakitan ibu itu dirahsiakan oleh keluarga demi supaya Datuk fokus pada pelajaran. Datuk hanya mendapat tahu bahawa ibunya sakit tenat bila dia pulang ujung minggu, Datuk Ya, dan dia mendapat kabar dan Datuk berlari sejauh 3 kilometer dari Pekan Menggatal ke rumahnya. Dan sebelum itu untuk makluman semua, Datuk ni atlet ya. ya, ya. Dia adalah juara olahraga 100 meter, 200 meter, 400 meter dan lari berganti-ganti. Di sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah, nombor 1 hadiah dia RM3. Ya, Nombor 2, RM2. Nombor 3, RM1. Tapi nilai itu sangat besar kepada Datuk sebagai orang susah. Sebab bayangkan ya, dia pergi sekolah rendah 10 sen. Dapat RM3, dia boleh belanja kawan-kawan. Dan dia pun ramai geng. Kan? Jadi, menyorot kembali peristiwa itu Datuk ya. Bagaimanakah Datuk mengulas tentang ibu bapa Datuk sebagai orang yang memberi amanah kepada Datuk untuk belajar rajin-rajin dan mengubah masyarakat. Pada masa yang sama Datuk, bila saya baca buku tu saya dapati Datuk bersekolah di Maktab Sabah. Terdapat ramai nama-nama besar. Saya petik 2 nama ya. Pandikar Amin dan Tun Johar. Yang mana mereka senior kepada Datuk dan mereka belajar di luar negara. Tapi bila mereka balik ke Sabah, mereka merupakan alumni Maktab Sabah yang sangat bertanggungjawab. Menerusi perkongsian mereka ini telah membibitkan azam kepada para pelajar Maktab Sabah untuk melanjutkan pengajian ke luar negara itu. Mulakan dengan kisah sedih. Ya, tadi ada saya nak sebut tentang arwah ibu saya lah waktu dia sakit itu. Saya sebenarnya tak tahu, dulu tak ada telefon kan. Saya rasanya selepas 2 bulan, saya sengaja rindu, saya nak balik Menggatal, saya nak balik Rempayar, saya nak balik naik tengok. Apabila saya turun daripada bas di Menggatal, saya jalan, di sana ada pekerja-pekerja JKR yang membersihkan parit. Pekerja-pekerja JKR ni perempuan yang membersihkan longkang parit. Jadi kebanyakannya ada orang daripada orang kampung lah. Jadi dia berhenti, dia bilang, kau punya mama sakit betul tu, dia bilang. Saya dengar macam tu, saya terus berlari. 2-3 kilometer tu saya lari. Sampai di rumah saya memang tengok mak saya rasa dia tinggal tulang. Dia sakit tenat. 2 bulan tak makan. Dia tinggal tulang. Jadi saya menangis. Lepas tu saya tak nak balik asrama. Tapi dipujuk-pujuk. Hari minggunya lah apabila saya tak nak balik. Pasal saya macam sedih. Tengok mak saya terlantar, tinggal tulang. Ya, masih boleh bercakap tapi tinggal tulang. Jadi saya dipaksa juga nak balik juga. Jadi akhirnya saya baliklah. Lepas 2 minggu, kalau lepas tu mak saya meninggal lah. Jadi balik dengan di Maktab Sabah ini, sebenarnya saya orang susah. Waktu saya tinggal bridge class, pasal daripada sekolah Melayu nak pergi sekolah English, dia kena belajar English 1 tahun. Dia panggil sekolah peralihan atau bridge class 1 tahun. Mesti lulus bahasa Inggeris. Tak lulus, bridge 2. Tambung lagi 1 tahun. Tapi Alhamdulillah saya lulus lah. Jadi
Di sanalah saya kenal Tun Johar. Tun Johar waktu tu saya berkelas Tun Johar tingkatan 5. Dengan Tan Sri Pendekar Amin pun tingkatan 5. Waktu itu saya berkelas Datuk Masidi tingkatan 6 atas. Ya, Datuk Masidi tingkatan 6, apa 6. Dan ada beberapa orang-orang besar lah. Jadi di sana saya daripada sana lah dari sejak beberapa tahun itu kan saya teruja. Ada orang pergi luar negara pun saya pun saya ini suntikan pada saya lah pada walaupun susah tapi saya disuntik dengan semangat orang macam ini ya di mata Sabah dapat pergi ke luar negara. Jadi saya macam ini satu suntikan semangat pada saya untuk belajar lah. Alhamdulillah melihat orang-orang seperti ini. Ya. Ketika Datuk menaiki tingkatan 6, SMK Manggatal ditubuhkan dan Datuk merupakan pioneer. Di situ juga Datuk berkenalan dengan beberapa nama besar. Contoh Abdul Rahim. Betul? Iya, pada tahun 78 saya pindah ke SMK Manggatal waktu itu baru dibuka sekolah baru. All the best student daripada Sabah ni kan semua di SMK Manggatal. Jadi saya pindah di sana. Saya satu bilik dengan beberapa pelajar-pelajar yang bagus lah. Satu bilik ni berteman lah satu bilik dengan Datuk Rahim Bakri, Datuk Awang Butamam, semua ni Datuk-Datuk lah kan. Ini semua my classmate, my roommate. Datuk Awang Butamam, Datuk Awang Rahim Bakri, dan juga ada beberapa medical doctor dan engineers dalam bilik saya tu lah 8 orang. Semua orang yang sukses, very successful lah. Ya, ini semua kawan-kawan saya lah. Actually tingkatan 6 atas tu. Ya, ya. Sementara menunggu keputusan LCE Datuk tingkatan 6. Datuk bertugas di pejabat daerah Tuaran. Dan Datuk berjumpa dengan seseorang. Dan seseorang itu berkata kepada Datuk, kamu tidur dalam bilik, aku tidur di ruang tamu. Ya, okey. Lepas saya habis ambil STP, dulu STP, Sijil Tinggi Persekolahan, tingkatan 6, saya kena cari kerja. Saya gunakan MC saya dapat tawaran kerja sebagai kerani di pejabat daerah Tuaran pada tahun 80 ya. Sementara tunggu STP, keputusan STP keluar, saya kena post di pejabat daerah Tuaran. Jadi baru posting, jadi perlu duit kan tambang Manggatal. Jadi saya kebetulan di sana saya berkawan dengan Datuk Ajiji inilah, our chief minister. Waktu itu dia belum Datuk lagi. Waktu itu dia pun masih bujang. Saya cakap, abang, saya panggil dia, abang, bolehkah saya menumpang? Pasal dia tinggal di rumah kerajaan di tepi padang bola sepak di Tuaran tu kan, ada semua kerajaan yang rumah kayu tu kan. So boleh saya tumpang? Boleh, dia cakap. Datuk Ajiji cakap lah, you tinggal dengan saya. Jadi saya selamat RM3 tambang pulang balik. Jadi dia cakap, Datuk Ajiji cakap, waktu itu dia belum Datuk lagi. Kamu tinggal tidur dalam bilik. Saya tidur di luar, di living room. Pasal dia waktu itu dia terlibat dengan politik berjaya. Dia memang Datuk Haji ni saya sudah terlibat dengan politik berjaya. Jadi saya balik tengah malam, dia cakap orang politik pukul 12 tengah malam, pukul 1. Jadi kamu tidur di dalam bilik. Saya tidurlah dalam bilik. Saya itu sebab saya kenal Datuk Haji sejak tahun 80. Sampai sekarang lah saya rapat dengan dia. Jadi apabila keluar STP, keluar keputusan, saya beritahu dia, saya mau berhentilah, saya cakap. Keputusan sudah keluar. Kau berhenti, dah cakap. Pergi belajar, pergi universiti. Jadi alhamdulillah saya dapat tawaran untuk belajar di US. Saya berhentilah, saya belajarlah, sambung pelajaran di US pada tahun itu, tahun 81. Ya, saya terbang untuk ke US pada tahun 81 untuk mengambil bachelor degree dalam bidang ekonomi mula-mula di Universiti Toledo, Ohio, beasiswa kerja negeri, dan saya terus sambung
master dan saya tamat master tahun 86. 1986 balik daripada US, saya dulu kerja cari kita. Tak sempat saya berehat di rumah. UiTM sudah offer saya. YSITM untuk mengajar part time tahun 86. Saya baru balik dari US. So saya mengajar part time di ITM tahun 86. Mengajar diploma, pelajar-pelajar diploma. Tapi dalam masa yang sama saya dapat tawaran di Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai pegawai eksekutif. So saya kerja di Lembaga Hasil, malam saya mengajar di YSITM. Itulah cerita saya ya, terlibat dengan jadi pensyarah dan juga bekerja dengan LHDN waktu itu. Waktu itu belum lagi LHDN, dia Jabatan Hasil Dalam Negeri, dan waktu itu dia memang Jabatan Hasil Dalam Negeri sebenarnya warga pekerja 80% bukan Bumi Putra. Ya, bukan Bumi Putra. Jadi waktu itu pengambilan besar-besaran pekerja Bumi Putra untuk bekerja di Jabatan Hasil Dalam Negeri. Pasal semua ini mengirakan. Jadi kalau waktu saya masuk Jabatan Hasil Dalam Negeri waktu itu, saya tak dengar cakap orang. Saya dengar semua kalkulator. Dulu pakai kalkulator. Semua itu saja. Macam di bank. Saya mula-mula takut juga. Semua bunyi kalkulator. Tapi saya beranikan diri, ya, mengambil kursus dan sebagainya, accounting, kena lulus semua itu. Jadi alhamdulillah. Jadi tahun pecah tanah UMS tahun 94 saya pecah tanah UMS, dan saya jumpa Encik waktu itu Datuk Abdullah Said. Datuk Abdullah Said, Timbalan Pendaftar. Saya jumpa dia di pejabat di KK ni, apa namanya? Gaya Center. Saya pergi jumpa Gaya Center, saya cakap, Encik Abdullah, saya mau jadi pensyarah, saya dah master. Dia cakap, boleh. Dia cakap, kau kena mengajar 5 tahun, baru you boleh buat PhD. Pasal mengajar 5 tahun, tak ada pensyarah. Tak ada pensyarah waktu itu. Dia tak cukup pensyarah. Jadi kena mengajar 5 tahun, tapi lepas 5 tahun you kena buat PhD. Jadi saya balik pergi Lembaga Hasil, saya fikir, saya cakap kalau macam itu, baik saya buat PhD. Sekarang saya cakap, kalau saya ni baru tahun 2000 baru saya disuruh untuk buat PhD, lambat. Umur saya waktu itu sudah 36. Jadi saya mohon JPA. Beasiswa JPA. Alhamdulillah saya dapat. Mohon JPA, saya dapat. Saya terbang pada tahun 95 buat PhD di Amerika. Sekali lagi pergi Amerika. Waktu itu saya memang tak nak pergi Amerika, tapi JPA mau juga pergi Amerika. Saya nak pergi UK, saya dapat tempat di beberapa tempat universiti di UK, tapi JPA no. 2 kali saya merayu, dia tak luluskan. Kena pergi juga, pergi US. Pasal di waktu itu ekonomi kena pergi Amerika, engineering pergi UK, sains yang lain Australia dan sebagainya. Itu dia punya ini. Jadi saya paksa pergi US, saya terbanglah pergi US di bawah tajan JPA, buat PhD. Tapi mau cerita tentang macam mana pengalaman saya buat PhD, panjang lagi cerita. Nanti sesi yang akan datang. Saya tamat pada tahun 2000, saya balik daripada US, lapor diri dengan Lembaga Hasil sekejap. Lepas tu saya resign. Saya dapat tawaran UMS. Waktu tu saya di KL waktu tu. Jabatan Hasil Dalam Negeri. Saya mohon, saya bagi tahu Datuk Abdullah Said. Cakap saya mau ni. Saya interview di KL, saya dapat. Saya join tahun 2000 with PhD di UMS. Alhamdulillah saya join UMS lah waktu tu selepas saya balik daripada US dengan PhD. Itulah cerita tentang penglibatan. Ya, saya sorot kembali Datuk buat PhD, malah masa Datuk buat ijazah sarjana muda dan master, Datuk sudah berkeluarga. Ya. Jadi cabaran tu lain daripada mereka yang single lah. Saya pun pernah pergi ke USA single, jadi saya rasa
cabaran Datuk berkeluarga, mencari rumah sewa dan menanggung keluarga itu suatu yang mungkin Datuk boleh kongsikan untuk memberi semangat. Ya, semasa saya belajar di US memang saya sudah ada family lah. Saya sudah kahwin ya. Even waktu bachelor degree saya dah kahwin. Pasal ada kawan saya nasihatkan kalau pergi US, you bujang, engkau akan cultural shock. Dia cakap. Jadi saya ni jenis yang memang dididik oleh ibu bapa yang sentiasa solat lah. Bukan saya bilang saya bagus. No. Tapi memang kalau saya tak solat saya kena rotan. Jadi saya jenis orang yang inilah. Jadi saya nak jaga agama. Jadi saya kahwin saya waktu itu dan saya perlu duit apabila berada di sana kan. Jadi macam-macam kerja saya buat di sana. Saya pernah juga susun buku di library waktu itu. Dan di sana library-nya 24 hours. Saya pilih waktu pukul 1 tengah malam untuk susun buku. Pasal saya malu dengan pelajar Malaysia yang lain. Apa dia bilang Abang Kasim buat ini? Tapi saya pilih pukul 1, pukul 2 tengah malam untuk susun buku. $7 per hour. Saya ambil 2 jam. Cukup 2 jam. Tetap malam. 2 jam, 2 jam. Cukuplah untuk beli susu dan sebagainya. Siang saya jadi postman. Pagi awal pukul 6 pagi. Saya ambil susurat daripada pendaftar macam di sini, pendaftar bagi di Kolej Kediaman, antar di fakulti-fakulti. Itulah kerja saya. Antar surat. Pergi daripada pendaftar, pejabat pendaftar pergi fakulti-fakulti. Itu waktu di US lah untuk dapatkan income. Pasal scholarship waktu itu baru $320. Sewa rumah $220. Tinggal 100 saja untuk makan. Jadi tak cukup. Jadi saya buat macam-macam kerja. Jadi postman. Lepas itu waktu saya buat PhD, saya juga bekerja di rumah orang Yahudi untuk membersihkan rumah dia. Dia orang kaya lah. It's a family, Jewish family. 3 tingkat, rumah tingkat-tingkat. Saya mop rumah, saya laundry dia punya baju, setrika bajunya. Lepas itu saya make up dia punya bed. Anak dia 2 orang, laki 1, perempuan 1. So itulah 2 kali seminggu, 4 jam Selasa dan Khamis, 4 jam. Jadi yang itu 1 minggu saya boleh dapat $75. Itulah extra income semasa saya buat PhD ya. Ya, saya ingin sebutkan ya, semasa Datuk buat PhD, penyeliannya ialah Profesor Markus Mahalakis. Dia ini merupakan seorang ahli ekonomi yang tersohor dan juga merupakan penasihat ekonomi negara Chile. Ya, itu adalah penyelia yang berbagai Datuk. Dan saya juga suka berkongsi dengan audiens ya Datuk mengenai kegagalan. Sebab Datuk hampir menemui kegagalan PhD. Yang mana bila dia hampir berserah kepada kegagalan itu, dia telah bungkus semua pakaian, Datuk ya, dan dihantar balik ke Malaysia. Maksudnya pada ketika itu Datuk dan keluarga sehelai sepinggang. Tiba-tiba ada berita baik, Datuk. Iya, semasa saya di US ini dia coursework, dia bukan research. Coursework ni very rigorous. Jadi saya mengambil 60 jam kerja kursus dan ada midterm dan final mesti skor B. Lepas 60 jam complete baru kita ambil comprehensive examination. Comprehensive examination dia ada 4 paper. 4 paper ya. Jadi kena lulus semua 4-4. Satu paper tu 4 jam. Jadi ya kita pilihlah, kita tak boleh ambil serentak 4 paper tu, dia kadang satu paper lepas tu baru lagi research, jadi kena lulus. Jadi satu masalah saya, satu paper saya gagal, labor economics saya gagal. Jadi saya minta appeal dengan dekan, dia cakap di US ini once you gagal, goodbye.
selamat tinggal. Jadi apabila saya gagal satu paper itu, jadi kira saya cakap dengan dekan, tak bolehkah saya ulang? Cakap susah ni, I will talk to the committee, dia cakap. Jadi saya balik dengan harapan memang susah saya nak teruskan. Jadi saya kemas barang, saya beli 60 kotak U-Haul punya kotak. Kalau pergi US tahulah U-Haul. U-Haul ni satu brand ya, 60 kotak. Hari itu saya memang 2-3 hari itu saya kemas lah. Sudah kemas 60 kotak, saya panggil shipping agency itu. Shipping agent ini orang Malaysia juga. Dia pelajar sana, dia kerja part time. Nama kami panggil dia, nickname dia Badang. Pada dia besar, orang Melayu. Daripada Semenanjung. Saya cakap, Badang kau angkat ni lah. Lepas tu saya tunggu, saya telefon MSD, Malaysian Student Department di Chicago. Minta supaya dia sediakan tiket saya balik lah. Saya cakap saya tak boleh ni, saya gagal satu paper. So dia cakap tunggu 2 minggu. Dia tunggu 2 minggu. Apabila saya sudah angkat semua barang, pagi tu, petang tu, my dean call me. The dean telefon saya, dia cakap, can you see me now? Jadi saya pergilah jumpa dia. Dia cakap, Mansur, dia cakap, Mr. Mansur dari sana US, dia panggil last name Mr. Mansur. Dia cakap, saya sudah bincang, you tak boleh minta re-examine you punya paper, tapi I allow you to sit again, dia cakap. And then while you sit again, I appoint you as a teaching assistant dengan pada saya. We pay you, and once you are teaching assistant, tuition waive. Tak perlu bayar tuition. Dan mati saya ini juga bagus juga ni. Kalau saya balik, malu saya. Baik saya teruskan. Dan saya ambil lagi 6 bulan lagi, saya akan sit lagi balik. Jadi while tunggu 6 bulan, saya jadi teaching assistant. Saya mengajar satu kelas macroeconomics untuk undergraduate. So saya beritahu isteri saya cakap, tak jadi balik. Tapi barang-barang semua sudah angkat. Jadi saya petang itu juga saya pergi, dia panggil sini bandel kan, di bandel. Terpaksa saya pergi bandel. Di sana thrift store. Tapi di sana lagi murah lah. Kalau macam cawan-cawan macam ini, second hand 10 sen. US dollar 10 sen. Macam inilah. 10 sen masih bagus. Piring-piring 10 sen, baju, t-shirt dan sebagainya. Kalau macam blazer macam ini second hand dengan seluar baru $3. Winter coat baru $1 second hand. Saya belilah second hand. Selimut semua beli second hand. Balik. Dapatlah I spend about 150 waktu itu. Belilah. Itulah cerita orang buat PhD. Siapa yang ini orang saya tahulah, orang buat PhD saya faham. Macam mana susahnya ya. Jadi alhamdulillah daripada itulah saya restart again, and then saya duduk again. Selepas 6 bulan saya clear dan lulus paper itu, dan baru saya punya, kalau di US kalau buat masih kosong dia panggil PhD student, tapi selepas lulus komprehensif baru status kita berubah jadi doctorate candidate. Apabila jadi doctorate candidate, jadi saya boleh jadi mengajar di community colleges di mana-mana. Jadi saya pun mengajar di beberapa community colleges waktu itu. Ada 3 universiti saya mengajar. Satu di Milwaukee Technical Area, MITC, dan 2 subjek saya mengajar di Iowa University. Mengajar kuantitatif dengan macroeconomics dan microeconomics. Yang itu saya dapat duit. Ini 3 subjek saya mengajar ni, satu subjek dia bayar saya 1,100 US. Jadi mananya kiranya 3,000 lah satu bulan US saya dapat. Alhamdulillah, ada hikmahnya. Jadi saya tak menyusun buku lagi di library. Saya sudah mengajar di community college selama 2 tahun. Selama 2 tahun sehingga saya habis, saya submit saya punya dissertation, saya viva, correction 2 minggu. Correction 2 minggu, saya buat 2 minggu correction, lepas tu convo. Habis convo 2 minggu, lepas tu saya balik lah. Alhamdulillah, itulah cerita. Tapi memang satu
perjalanan yang sangat mencabar sebenarnya. Ya. Datuk, kita hampir kesuntukan masa. Satu soalan terakhir, soalan penting Datuk ya. Datuk sebenarnya seorang pegawai kanan di LHDN. Tapi Datuk sanggup berhenti dari LHDN dan menjadi seorang ahli akademik. Apakah yang memotivasikan Datuk, dan cuba Datuk kaitkan kehidupan masa lalu para pelajar dan kehidupan masa kini para pelajar supaya pelajar kita ini mempunyai resilient motivation, Ya. tidak mudah mengalah dengan cabaran. Ya. Datuk. Ya, saya sebenarnya di LHDN saya sudah jadi pegawai eksekutif. Dengan PhD saya waktu itu, saya balik daripada US, gaji saya waktu itu besar. Pasal skim gaji LHDN ni besar. Lepas tu saya dapat tawaran beza dalam 2,000 kalau tak silap saya. Tapi I choose to come to UMS walaupun gaji di sini kecil. Gaji saya di LHDN besar. Saya memikirkan kalau saya mengajar, saya rasa I can contribute more, not so much on gaji. Pada waktu itulah saya pikiran waktu itu pada tahun 2000 itu. Walaupun saya gaji besar, rumah dia sediakan di Kuala Lumpur besar, I think I have to come back to KK. Walaupun gaji kecil, DS 45 waktu itu. Saya DS 45. Gaji saya kecil, saya punya basic itu ni dalam 4,300 saya dapat gaji. Jadi tuan pendaftar boleh confirm 4,300. Gaji saya di sana lebih hampir 7,000. Tapi saya tinggalkan tu gaji tu. Saya cakap saya nak balik Sabah, saya nak membangun, nak menolong pelajar-pelajar di Sabah. Jadi itu hasrat kita, not so much on saya punya personal punya reward, tetapi yang penting apa sumbangan saya kepada masyarakat. Ya, itu yang saya punya dalam pikiran saya lah. Dengan memikirkan waktu saya susah-susah buat PhD, why not saya mengajar. Jadi mengajar ni juga menyumbang kepada ramai generasi baru. Itu yang saya punya pemikiran waktu itulah, ya. Ya. Untuk jimat masalah, ya. Okey, terima kasih Datuk. Saya akhiri sesi telaah pada pagi ini dengan satu ungkapan ya. Jika anda berharap tanpa berusaha, maka memoir ini tidak mungkin memberi jawapan. Sebaliknya, jika anda bertekad cemerlang, pastinya memoir ini menghidupkan harapan. Dari harapan, kita gagahi perjuangan yang bersalut keikhlasan. Membangun bersama Nakhoda Kasim, yakni Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur, Naib Chancellor UMS ke-7. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk atas perkongsian memoir anak desa yang begitu menyentuh hati dan penuh nilai inspirasi. Kisah perjalanan hidup yang dikongsi bukan saja memberi pengajaran, malah menjadi cerminan ketabahan dan semangat juang anak watan dalam menempuh cabaran kehidupan. Semoga karya ini terus menjadi sumber motivasi kepada generasi muda untuk menghargai asal-usul dan membina masa depan dengan jati diri yang kukuh. Majlis sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Jakaria Bindasan selaku pengemudi program telaah